TEREQ fit PERSOAL agama Kak KM, tegur KONTENTAYANJ aurat. Suami kau dayus. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Seorang pempengaruh kecergasan dikenali sebagai Tarek Fit, mencetuskan perdebatan di media sosial selepas memuat naik kenyataan yang mempersoalkan pegangan agama pempengaruh dan usahawan Kak KM, susulan kandungan yang dihasilkannya. Menerusi perkongsian di Threads, Tarek Fit menegur Kak KM kerana didakwa sering menghasilkan konten yang dianggap keterlaluan dan mendedahkan aurat. Dalam masa sama, dia turut mengkritik suami pempengaruh itu dengan mendakwa sikap membiarkan perkara tersebut sebagai tidak wajar dari sudut agama. Kepada @KK.M sayang dan suami kau, korang alhamdulillah beragama Islam kan? Halal ke konten korang, tayang aurat terang-terang. Kepada suami @KK.M sayang kenapa kau dayus bro? Tak rasa cemburu pada ahli keluarga? Tulisnya, malu sebahagian daripada iman, Rasulullah dah pesan. 3 golongan yang tidak memasuki syurga sampai bila-bila, iaitu lelaki yang dayus. Korang normalisasikan maksiat, dosa korang selamanya. Sedar diri sebelum mati, pintu taubat terbuka, sila kembali fitrah kaum muslim. Tambahnya lagi,